Pagi seperti ini yang buat saya rasa betul-betul bebas. Tenang, jauh dari kesibukan bandar, dan Triton sentiasa bersedia untuk membawa saya ke tempat seperti ini. Saya Muhammad Fuad, seorang jurutera dan pemilik Triton AT Premium. Kami memang suka aktiviti outdoor dari segi camping and picnic. So dengan kereta sedan sebelum ni, kami tak boleh nak melalui kawasan yang lebih lasak, jauh ke dalam, berbukit. Banyak tempat yang kami terpaksa lupakan sebab kenderaan sedan ni tidak direka untuk laluan yang lasak. Dengan adanya Triton ini, ia menjadi rakan setia kami untuk semua perjalanan perkhemahan dan membawa kami ke tempat-tempat yang kami tidak boleh capai sebelum ini. Kami juga ada menambah modifikasi untuk perlindungan barang perkhemahan kami. Ada penambahan roll shutter, roll bar. Untuk interior pula, kami ada menambah carbon look, center panel console, van aircon dan juga di radio. Nama saya Faiz, bersama saya isteri saya Farah. Kami merupakan content creator dalam bidang camping dan juga outdoor. Saya juga abang kepada Fuad. Bila tengok adik saya bawa kereta ni, memang mantap gila, cantik. Design dia memang sesuai lah untuk buat aktiviti outdoor. Ruang kargo dia memang luas. So masa I ni kerja as a content creator, suka buat konten-konten camping. So nak masuk barang banyak ni tak perlu pening, tak ada isu pun. Kakak nak bawa kemah ke, nak bawa meja camping ke apa semua, memang praktikal. Tak sangka memang selesa gila dekat belakang kabin Triton ni. Bila kita dah jalan off-road kan, kita dah rasa dia memang stable, steady. And then bila ada aircon, memang best. Saya suka 4-wheel drive Triton. Masuk hutan je, jalan licin, tak ada masalah, confident je bawa. 4-wheel drive dia memang hebat. Dengan easy select, saya pilih saja ke batu ke, sungai ke, memang tak ada masalah. Sekarang ni saya pakai SUV, nak pergi mana-mana memang problem. Tapi kalau Triton ni memang tak ada masalah. Enjin dia 2.4 liter, diesel turbo memang responsif. Tekan, terus jalan. Design dia cantik, body dia memang gagah. Kita orang plan memang hujung tahun ni dapatkan sebiji Triton ni untuk kita orang punya kerja-kerja konten. Yes. So akan pusing explore satu Malaysia guna Triton ni 14 hari. Kami juga tak sabar melihat abang kami memiliki Tritonnya sendiri supaya kami dapat berkhemah bersama-sama. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.